Kuasa tidak dicipta. Ia direbut. Dunia ini tidak dikawal oleh orang yang paling baik. Tetapi, ia dikawal oleh orang yang paling faham cara kuasa bergerak. Lihat sekelilingmu. Di pejabat, dalam politik, dalam perniagaan, malah dalam kehidupan harian. Siapa yang benar-benar memimpin dan siapa yang hanya mengikut? Dalam dunia keuangan dan kerjaya, perkara yang sama turut berlaku. Bukan orang paling rajin atau paling jujur yang akan naik. Tetapi, orang yang paling faham akan permainan dunia. Ada orang yang bercakap tentang keikhlasan, keadilan dan kejujuran. Tetapi, di sebalik kata-kata itu, mereka sedang mengatur langkah, memerhati tindak tandukmu dan menilai kelemahanmu. Kuasa tidak datang kepada mereka yang berharap. Tetapi, ia datang kepada mereka yang punya strategi. Orang yang bijak tidak menolak kuasa. Mereka memahami bahasanya. Mereka tahu bila perlu tunduk, bila perlu menyerang. Mereka tahu bila harus diam dan bila harus mempesona. Mereka tahu kuasa tidak pernah hilang, ia cuma berpindah tangan. The 48 Laws of Power bukan sekadar buku. Ia adalah peta rahsia dunia sebenar. Dunia di mana niat baik sahaja tidak cukup. Dunia di mana setiap langkah boleh menentukan sama ada kau naik atau dihancurkan. Dalam dunia ekonomi dan kehidupan moden, yang tidak faham cara kuasa bergerak, akan terus bekerja untuk mereka yang memahaminya. Hari ini, kita buka satu persatu hukum kuasa. Bukan untuk menjadi kejam, tetapi untuk belajar bagaimana bertahan, bangkit dan memimpin. Kerana, dalam dunia ini, yang tidak belajar tentang kuasa akan menjadi mangsa kuasa orang lain. Kuasa adalah cermin dunia. Bayangkan, dunia ini seperti papan catur. Ada raja, ada hamba. Ada perancang, ada bidah. Dan, setiap hari, jutaan manusia bergerak di atas papan yang sama. Tetapi, hanya sedikit yang tahu, mereka sedang bermain permainan kuasa. Robert Greene, penulis The 48 Laws of Power, bukan seorang ahli politik atau jeneral. Tetapi, beliau memahami satu hal yang ramai orang gagal sedar, bahawa setiap interaksi manusia adalah suatu pertukaran kuasa yang halus. Buku ini lahir daripada sejarah. Dari kisah Maharaja Perancis yang kehilangan takhta kerana kesombongan. Diplomat Cina yang hidup panjang kerana kepatuhan yang pura-pura. Hingga pemimpin moden yang menang bukan dengan kekuatan, tetapi dengan strategi senyap. Setiap law dalam buku ini bukan teori. Tetapi, hasil pemerhatian selama berabad-abad tentang bagaimana manusia memegang, mengekalkan, sehinggalah kehilangan kuasa. Walaupun dunia hari ini kelihatan lebih lembut, tetapi prinsipnya tetap sama, iaitu kuasa masih ditentukan oleh siapa yang memahami permainan ini dengan lebih mendalam. Jadi, sebelum kita mula, ingatlah ini. Kuasa bukanlah kejahatan. Ia adalah tenaga. Ia boleh membina dan ia juga boleh menghancurkan. Bergantung kepada tangan siapa ia berada. Sekarang kita akan selami satu persatu hukum dan mari kita fahami rahsia paling halus dalam dunia pengaruh dan kekuasaan manusia. Law 1. Jangan mengatasi guru. Kuasa bermula dengan kebijaksanaan untuk menilai siapa yang memegang tampuk di atas anda. Jangan pernah menonjolkan diri sehingga membuat orang berkuasa terasa kecil. Ego mereka adalah singgasana yang tidak boleh digoncang. Dalam dunia hierarki, ada masa kehebatan perlu disembunyikan. Jadilah cermin yang memantulkan keunggulan mereka. Bukan bayang yang menenggelamkan. Bila mereka rasa selamat, pintu peluang terbuka tanpa had. Law 2. Jangan terlalu percayakan kawan.
Gunakan musuh dengan bijak. Kawan sering terbawa emosi, seperti iri hati, kecewa, atau cemburu. Musuh pula bergerak dengan tujuan yang jelas. Bila musuh menjadi sekutu, mereka akan berusaha untuk membuktikan kesetiaan. Dalam dunia kuasa, kawal hubungan melalui kepentingan, bukan kasih sayang. Jangan beri kepercayaan mutlak. Tetapi, beri tanggungjawab yang membuatkan mereka bergantung kepada anda. Law 3. Sembunyikan niat sebenar anda. Kuasa terbesar ialah kemampuan membuat orang meneka. Apabila orang tidak tahu apa yang anda rancang, mereka tidak akan dapat menggagalkannya. Jangan tunjuk semua strategi anda. Jadikan setiap langkah kelihatan rawa dan setiap niat terlihat kecil. Orang bijak yang berperang dengan kabus, semakin samar tujuannya, semakin tinggi peluang untuk menang. Law 4. Bercakap kurang dari apa yang perlu. Kata-kata boleh menjadi pintu kuasa dan lubang kejatuhan. Semakin banyak anda bercakap, semakin anda mendedahkan diri. Diam adalah senjata halus. Biarkan orang lain cuba mentafsir maksud anda. Di situ terletaknya keunggulan psikologi. Kuasa sering datang dari mereka yang mampu berkata sedikit, tetapi memberi kesan yang besar. Law 5. Lindungi reputasi anda dengan nyawa. Reputasi adalah asas segalanya. Ia lebih bernilai daripada wang. Kerana ia akan menentukan siapa yang akan percaya, siapa yang akan tunduk, dan siapa yang akan melawan. Pertahankan nama anda seperti anda mempertahankan seluruh wilayah. Sekali ia tercalar, musuh akan menjadikannya senjata. Tetapi apabila ia kukuh, bahkan pembohongan orang lain pun akan terpantul balik kepada mereka. Law 6. Dapatkan perhatian dengan apa cara sekalipun. Dalam dunia yang bising, siapa yang tak dilihat, dianggap tak wujud. Jadikan diri anda sebagai magnet perhatian. Berani tampil, ciptakan gaya yang berbeza, dan biar orang membicarakan anda. Sama ada baik atau buruk. Ini kerana keheningan adalah kematian bagi kuasa. Namun ingat, kawal naratifnya. Biarkan orang bercakap, tetapi biarlah anda yang menentukan topiknya. Law 7. Gunakan usaha orang lain, tetapi ambil hasilnya. Kuasa bukan tentang siapa yang paling rajin, tetapi siapa yang paling pandai mengatur. Dunia ini dikawal oleh mereka yang tahu memimpin tenaga orang lain ke arah matlamatnya sendiri. Belajarlah mengurus, bukan sekadar melakukan. Gunakan kepakaran mereka untuk membina empayar anda. Tetapi, pastikan nama anda berdiri di atas hasil akhir. Law 8. Buat orang datang kepada anda. Bila anda mengejar, anda sedang memberi kuasa kepada orang lain. Tetapi, apabila anda menunggu dengan strategi, mereka akan datang mencari anda. Kuasa sejati bukan dalam paksaan, tetapi dalam tarikan. Gunakan keinginan, ketakutan, atau rasa ingin tahu mereka sebagai umpan. Siapa yang mengawal jarak, akan mengawal keadaan. Law 9. Menang dengan tindakan, bukan dengan hujah. Perdebatan menimbulkan ego, dan ego menolak kebenaran. Tindakan senyap lebih menusuk daripada ribuan perkataan. Jangan berusaha untuk membuktikan, tetapi tunjukkan. Hasil sebenar mematikan hujah tanpa anda perlu bersuara. Law 10. Elakkan mereka yang tidak bernasib baik. Emosi dan tenaga manusia saling berjangkit. Berkawan dengan orang yang pahit akan membuat anda pahit. Lindungi aura anda. Jangan cuba untuk menyelamatkan,
mereka yang belum mahu diselamatkan. Bergaullah dengan mereka yang membangkitkan semangat. Kerana nasib yang baik juga boleh menular kepada mereka yang bijak memilih lingkungannya. Law 11. Belajar membuat orang bergantung kepada anda. Kuasa bertahan hanya jika orang lain memerlukannya. Apabila mereka boleh hidup tanpa anda akan hilang pengaruh. Ciptakan nilai yang unik, iaitu sesuatu yang hanya anda sahaja boleh beri. Jadikan diri anda sebagai sumber maklumat, jaringan dan keupayaan yang tidak boleh diganti. Selagi mereka memerlukan anda, mereka tidak akan berani menentang anda. Law 12. Gunakan kejujuran dan kendermawanan terpilih untuk melucutkan senjata musuh. Kadang-kadang, kebenaran yang kecil akan membuka pintu besar kepercayaan. Tunjukkan kejujuran pada masa yang strategik untuk mencipta rasa selamat. Hadiah kecil, pertolongan mudah atau pengakuan ringan cukup untuk menjatuhkan dinding curiga. Gunakan kejujuran sebagai senjata, bukan kelemahan. Law 13. Bila meminta bantuan, sentuh kepentingan untuk diri mereka. Manusia jarang membantu kerana belas kasihan. Mereka bertindak kerana ada kepentingan. Bila anda memerlukan pertolongan, jangan minta simpati. Buat mereka nampak bagaimana bantuan itu menguntungkan mereka juga. Kunci kuasa bukan memohon, tetapi membuat orang ingin memberi. Law 14. Berpura-pura sebagai kawan. Bertindak sebagai pengintip. Maklumat adalah darah kepada kuasa. Perhatikan dengan lembut, dengar lebih daripada anda bercakap. Gunakan keramahan untuk menembusi benteng orang lain. Ketahui keinginan, kelemahan dan rahsia mereka. Kerana siapa yang tahu lebih akan mengawal lebih. Law 15. Hancurkan musuh sepenuhnya. Jangan biarkan musuh anda hidup, kerana mereka akan pulih dan membalas. Bila anda perlu menundukkan seseorang, jangan buat separuh jalan. Musnahkan pengaruhnya, bukan sekadar tubuhnya. Dalam politik dan kuasa, belas kasihan separuh adalah pintu kepada pembalasan penuh. Law 16. Gunakan ketiadaan untuk meningkatkan nilai dan hormat. Terlalu mudah dilihat akan menjadikan anda biasa. Kadang-kadang, hilang seketika menjadikan kehadiran anda lebih berharga. Biarkan orang merindui kehadiran anda. Kuasa meningkat apabila anda membatasi kehadiran anda. Ketidakhadiran akan mencipta rindu dan hormat. Bukan apabila anda sentiasa ada di depan mata. Law 17. Kekalkan ketakutan melalui ketidakpastian. Apabila orang tidak dapat menjangka anda, mereka tidak akan dapat menyerang anda. Jadilah misteri. Ubah corak anda dan ubah reaksi anda. Bila mereka rasa anda tidak boleh diramal, mereka akan lebih berhati-hati. Dan ketakutan itu sendiri menjadi benteng perlindungan anda. Law 18. Jangan mengasingkan diri. Pengasingan itu bahaya. Ramai yang cuba melindungi diri dengan menjauhkan diri dari dunia. Tetapi, kuasa hidup dalam maklumat, bukan kesunyian. Jangan menutup diri. Berhubung, bergaul, dan dengar apa yang berlaku di luar. Kubu besi hanya melindungi tubuh, tetapi membutakan minda. Law 19. Kenali siapa yang anda sedang berhadapan. Tidak semua orang boleh diperlakukan sama. Ada yang lemah, tetapi berdendam. Ada yang tenang, tetapi berbahaya. Kenali siapa yang anda cabar. Satu perkataan yang salah boleh mencipta musuh seumur hidup.
Bijak ialah menilai sebelum menyerang. Law 20. Jangan terlalu mengikat diri kepada sesiapa. Kebebasan adalah senjata terakhir kuasa. Jangan jadi tentera ideologi atau budak yang setia membuta tuli. Kekalkan kebebasan anda supaya semua pihak mahu memenangi anda. Bila anda tidak berpihak, anda akan menjadi pihak yang paling berkuasa. Law 21. Berpura-pura bodoh untuk menangkap yang bodoh. Kadang-kadang, cara paling bijak untuk menang adalah dengan kelihatan kurang bijak. Orang mudah meremehkan mereka yang nampak lemah. Gunakan itu sebagai topeng. Bila mereka menurunkan pertahanan, anda boleh melihat kelemahan sebenar mereka. Kebodohan yang disengajakan sering lebih berkuasa daripada kecerdikan yang dipamerkan. Law 22. Gunakan taktik menyerah. Ubah kelemahan jadi kekuatan. Menyerah bukan bererti kalah. Sebaliknya, ia strategi untuk memulihkan tenaga. Bila anda tidak mampu menang sekarang, jangan lawan keras. Tunduk sementara, beri musuh rasa selesa. Dalam masa yang tepat, bangkit semula dengan kekuatan berganda. Dalam dunia kuasa, ia adalah taktik undur sementara, bukan mundur. Ia persiapan untuk menyerang semula. Law 23. Tumpukan kekuatan anda. Kuasa hilang bila tenaga berserak. Fokuskan sumber anda ke satu arah, satu sasaran. Orang gagal bukan kerana kurang usaha, tetapi kerana terlalu banyak cabang. Kuasai satu bidang dahulu. Jadikan ia senjata. Kemudian, serang seluruh medan. Law 24. Mainkan peranan orang istana yang sempurna. Kuasa sosial bukan tentang kekasaran, tetapi tentang kecerdikan dalam bersikap. Belajar seni berbicara tanpa menyinggung. Ketahui bila memuji, bila diam, bila tunduk, dan bila memberi isyarat halus. Di istana moden, pejabat, organisasi, atau media, mereka yang pandai beradab lebih berkuasa daripada mereka yang lantang. Law 25. Cipta semula diri anda. Jangan biar dunia tentukan siapa anda. Cipta semula diri anda sendiri. Setiap manusia adalah hasil imej yang dia bina. Gunakan pakaian, gaya, cara bercakap, dan tindakan sebagai alat ciptaan. Kawal naratif diri anda. Dan dunia akan menilainya seperti yang anda mahu. Law 26. Pastikan tangan anda bersih. Kuasa sebenar tidak kotor. Ia membiarkan orang lain melakukan kerja kotor untuknya. Gunakan orang tengah untuk melaksanakan perkara yang berisiko. Biar imej anda kekal suci, walau keputusan anda tajam. Bila ada kesilapan, mereka yang disalahkan. Bila berjaya, anda yang dihormati. Law 27. Gunakan keinginan orang untuk percaya. Manusia ingin mempercayai sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka. Gunakan keinginan itu untuk membina pengaruh yang mendalam. Berikan visi, simbol, dan ritual. Jadilah suara harapan di tengah kekeliruan. Orang akan mengikut anda bukan kerana logik, tetapi kerana makna. Law 28. Bertindak dengan keberanian yang penuh. Ketakutan akan membunuh lebih banyak impian berbanding kegagalan. Bila anda teragak-agak, dunia dapat menghidu kelemahan anda. Langkah yang berani akan mencipta momentum dan keyakinan. Keberanian kadang lebih penting daripada strategi. Kerana ia akan menggerakkan segalanya.
Law 29. Rancang hingga ke penghujung. Ramai menang di permulaan, tetapi tewas di penghujung kerana tidak berfikir jauh. Setiap langkah harus dilihat dari perspektif terakhir. Bayangkan akibatnya sebelum bertindak. Kuasa bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang memastikan anda masih berkuasa esok. Law 30. Jadikan kejayaan kelihatan mudah. Orang kagum pada hasil, bukan pada usaha. Sembunyikan peluh, tunjukkan hasil. Bila orang melihat anda berjaya tanpa nampak susah, mereka percaya anda istimewa. Kesempurnaan sebenar bukan bila tiada cacat, tetapi bila orang tidak nampak cacatnya. Sekarang, kita akan masuk ke bahagian jantung seni kuasa. Di sinilah Green menunjukkan bahawa kuasa bukan hanya tentang kekuatan, tetapi persepsi. Yang pandai, berlakon dan mengawal imej, lebih sering memenangi dunia berbanding mereka yang benar-benar kuat. Law 31. Kawal pilihan. Buat orang bermain dalam kadar anda. Cara paling halus untuk berkuasa adalah dengan memberi orang pilihan. Tetapi sebenarnya, semua berpihak kepada anda. Biarkan mereka fikir, mereka bebas membuat keputusan. Padahal, semua jalan membawa kepada kemenangan anda. Kuasa sejati bukan memaksa, tetapi mengawal konteks di mana pilihan dibuat. Law 32. Mainkan fantasi manusia. Manusia hidup untuk mimpi, bukan realiti. Tawarkan harapan, bukan fakta. Orang tidak mahu mendengar kebenaran yang pahit. Mereka mahu mendengar keajaiban yang mereka rindukan. Gunakan imajinasi mereka sebagai jambatan untuk memimpin mereka. Kerana hati manusia mudah ditawan melalui impian. Law 33. Kenali titik lemah setiap orang. Setiap manusia punya butang, iaitu sesuatu yang boleh menundukkan mereka. Perhatikan dengan tajam. Apa yang mereka takut, apa yang mereka sayang atau mahu lindungi. Bila anda tahu butang itu, anda boleh menggerakkan mereka tanpa perlu mengancam. Kuasa bukan dalam kekerasan, tetapi dalam pengetahuan psikologi. Law 34. Bertindak seperti raja. Untuk dihormati seperti raja. Dunia menghormati mereka yang menghormati diri sendiri. Bawa diri dengan martabat. Jangan minta dihormati. Tunjukkan bahawa anda layak dihormati. Keyakinan dan aura diraja akan menarik kuasa kerana ia mencipta persepsi kehebatan, walaupun anda belum benar-benar memilikinya. Law 35. Kuasai seni menentukan masa. Tindakan hebat yang dibuat pada waktu yang salah tetap gagal. Kesabaran ialah bentuk kuasa. Tunggu masa yang tepat untuk menyerang atau bercakap. Orang yang tahu bila lebih berkuasa daripada orang yang tahu apa. Law 36. Abaikan apa yang tak dapat anda miliki. Siapa yang menampakkan keinginan, dia sedang menyerahkan kuasa. Bila sesuatu tidak dapat dimiliki, abaikan ia seolah-olah ia tidak berharga. Mengabaikan ialah satu bentuk penghinaan paling halus dan ia menyakitkan lebih dari 1000 kata. Kuasa datang dari keupayaan untuk tidak terdesak. Law 37. Ciptakan pertunjukan yang memukau. Manusia lebih mudah terpengaruh dengan apa yang mereka lihat berbanding dengan apa yang mereka dengar. Gunakan simbol, gerakan besar dan visual yang kuat untuk meninggalkan kesan. Pemimpin besar memahami bahawa dunia dikawal oleh imej, bukan oleh logik. Persembahan mencipta legenda.
dan logik hanya mencipta alasan. Law 38. Berfikir bebas, tetapi bertindak seperti orang lain. Kebebasan fikiran tidak perlu dipamerkan. Simpan pandangan anda yang berbeza di dalam. Tetapi di luar, anda mengikut arus. Orang benci yang terlalu unik kerana ia menakutkan mereka. Kawal persepsi dengan keserasian, bukan pemberontakan terbuka. Law 39. Kacau air untuk tangkap ikan. Ketenangan memberi kelebihan kepada musuh. Bila situasi terlalu stabil, buat goncangan sedikit. Kekacauan kecil boleh mencipta peluang untuk anda mengawal arah. Tetapi, jangan biar diri anda terbawa arus. Hanya mereka yang mengawal kekacauan yang benar-benar berkuasa. Law 40. Jangan percaya pada sesuatu yang percuma. Apa yang datang tanpa harga sering membawa beban yang tersembunyi. Nilai setiap tawaran dengan berhati-hati. Belajar membayar untuk kebebasan anda. Ini kerana, bila anda tidak membayar, anda sedang dijadikan alat bagi orang lain. Dalam dunia kuasa, tiada yang benar-benar percuma. Green mahu kita faham bahawa manusia tidak digerakkan oleh logik, tetapi oleh ilusi, ego dan emosi. Mereka yang menguasai persepsi akan menguasai dunia. Bukan siapa yang paling betul yang akan menang. Tetapi, siapa yang paling pandai membuat orang percaya yang dia betul. Kuasa bukan untuk dimiliki, tetapi untuk difahami dan dikuasai dalam diri. Bahagian ini membawa mesej yang matang, iaitu bagaimana mahu mengekalkan kuasa tanpa dimusnahkan oleh ego. Bagaimana mahu mengelak dari kesempurnaan palsu dan, akhirnya, menjadi tanpa bentuk yang bebas dari sistem, peranan atau strategi tertentu. Menguasai dunia tanpa terikat padanya. Law 41. Jangan langkah dalam kasut orang hebat sebelumnya. Bila anda menggantikan seseorang yang besar, bayang-bayang mereka panjang. Jangan cuba meniru orang hebat sebelum anda. Cipta gaya dan jalan anda sendiri. Bila anda cuba menjadi mereka, anda akan sentiasa dibandingkan. Malah, anda akan kalah pada legenda yang tidak boleh diganti. Law 42. Tewaskan pemimpin, pengikut akan bertaburan. Dalam setiap kumpulan, ada satu sumber kekuatan. Biasanya, pemimpin atau pengaruh utama. Jangan buang masa melawan semua orang. Kenal pasti pusat kuasa dan tumpukan serangan di situ. Bila kepada jatuh, badan akan kehilangan arah. Sasaran yang tepat lebih berkuasa daripada serangan besar tanpa fokus. Law 43. Kuasai hati dan fikiran orang lain. Kawalan sejati bukan datang dari ketakutan, tetapi dari pengaruh emosi. Fahami apa yang orang perlukan dan apa yang mereka mahu rasakan. Sentuh hati sebelum anda sentuh fikiran. Bila seseorang percaya yang anda memahami mereka, mereka akan mengikut anda walau tanpa arahan. Law 44. Lumpuhkan musuh dengan kesan cermin. Cerminkan tindakan mereka dan mereka akan hilang arah. Bila seseorang menyerang, tiru geraknya dan balas dengan pantulan. Mereka akan merasa seolah-olah berdepan dengan diri sendiri. Tiada yang lebih membuatkan orang marah dan lemah selain melihat bayangan mereka dijadikan senjata. Law 45. Seru perubahan. Tetapi, jangan ubah terlalu banyak sekaligus. Orang takut hilang kestabilan, walaupun mereka benci keadaan sekarang. Bila anda ingin membuat perubahan, lakukan secara perlahan. Biar orang fikir, mereka masih selamat di dunia lama. Sedangkan, anda sedang mengubah segalanya. Perubahan mendadak menimbulkan penentangan.
manakala perubahan halus mencipta kekalutan tanpa disedari. Law 46. Jangan nampak terlalu sempurna. Kesempurnaan akan menimbulkan iri hati. Tunjukkan sedikit kelemahan dan sedikit sifat manusia. Orang tidak menyukai yang terlalu sempurna. Ia membuatkan mereka merasa kecil. Biarkan mereka melihat anda tersilap sesekali. Kelemahan kecil itu akan membuat anda kelihatan lebih nyata dan lebih disayangi. Law 47. Jangan teruskan selepas menang. Ramai yang jatuh bukan kerana kalah, tetapi kerana tidak tahu bila harus berhenti. Bila anda sudah menang, hentikan dorongan untuk lebih. Tamak menukar kemenangan jadi kehancuran. Kuasa sebenar ialah tahu bila masa untuk berhenti, sebelum sejarah menulis anda sebagai tiran. Law 48. Jadilah tanpa bentuk. Inilah hukum terakhir dan yang paling tinggi. Jangan melekat pada satu gaya, peranan atau sistem. Jadilah fleksibel seperti air. Bila dunia berubah, anda turut berubah. Bila orang tidak dapat meneka bentuk anda, mereka tidak dapat menahan anda. Kebebasan tertinggi datang apabila anda tidak terikat pada apa-apa. Tidak pada orang, tidak pada kedudukan, dan tidak pada imej. Kuasa tertinggi bukan untuk mengawal orang lain, tetapi untuk tidak boleh dikawal oleh sesiapa. Dunia ini tidak pernah adil, tetapi ia sentiasa jujur kepada mereka yang faham caranya. Robert Greene menulis bukan untuk menanam kejahatan, tetapi untuk membuka mata manusia bahawa dalam dunia yang dikawal oleh persepsi ini, hanya mereka yang sedar permainan ini akan mampu hidup dengan bermaruah. Dalam dunia keuangan, kerjaya dan kehidupan hari ini, yang faham permainan ini bukan sahaja bertahan, tetapi mereka mencipta peluang, membina pengaruh dan akhirnya mengawal masa depannya sendiri. Kuasa tidak semestinya menindas. Ia juga boleh membebaskan bila digunakan dengan bijak, sedar dan terkawal. Akhirnya, The 48 Laws of Power bukan tentang menguasai orang lain, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Kerana hanya mereka yang mengenal diri tahu bila perlu tunduk, bila perlu bangkit, bila perlu diam, dan bila perlu bertindak. Yang benar-benar memiliki kuasa tidak boleh dirampas oleh sesiapa pun. Dalam dunia yang dikuasai oleh wang, pengaruh dan persepsi, inilah satu jenis kuasa yang tidak boleh dibeli, iaitu kuasa mengenal diri dan berstrategi dengan bijak.